Ramai orang rasa semua yang dia miliki itu harta. Tapi betul ke? Menurut mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i, penulis buku Wang Emas, harta sebenar ialah sesuatu yang memasukkan duit ke dalam poket kita, bukan keluarkan duit. Contohnya, kereta yang kita gunakan hari-hari. Kalau setiap bulan kita kena bayar ansuran, minyak, insurans dan servis, itu bukan harta. Itu liability atau bebanan. Tapi kalau kita gunakan kereta itu untuk bisnes, menghantar barang atau menjana pendapatan, baru boleh dikira sebagai harta. Sama juga dengan rumah, emas dan aset lain. Nilainya bukan pada rupa atau harga, tapi pada fungsinya. Sama ada menambah atau mengurangkan aliran tunai kita. Jadi, sebelum beli apa-apa, tanya dulu pada diri sendiri. Benda ni tambah duit ataupun kurangkan duit? Kalau nak belajar cara bina harta sebenar yang kukuh dan kalis inflasi, mulakan dengan simpanan emas bersama Public Gold. Sekiranya anda berminat untuk mulakan tabungan bersama Public Gold, boleh rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya bantu anda sebaiknya.